Maka Raja Mesir telah berikan kepada Sarah ini satu hamba namanya Siti Hajar. Okey, dapat. So nampak tak macam mana pertemuan Siti Hajar dengan Siti Sarah ni, nampak Okey. Jadi keluarlah daripada Mesir. Jadi Hajar ini milik siapa? Milik Sarah. Dipendekkan cerita lagi, disebabkan tiada zuriat, maka Sarah telah melakukan satu pengorbanan yang saya ingat wanita-wanita bukan semuanya rela untuk buat pengorbanan ini. Apa pengorbanannya? Dia telah memberikan hambanya itu, upgrade hambanya itu menjadi madunya, berkahwin dengan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu satu. Itu dah terasa dah tu. Dah rasa dah struggle tu. Ditambahkan lagi apa dia? Apabila perkahwinan itu mendapat zuriat. Dan zuriat itu siapa nama anak kepada Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar? Nabi Ismail alaihissalam. Okey. Jadi dapat zuriat. Agak-agak Siti Sarah ni dia tak rasa apa-apa ke? Mesti terasa punya. Sebagai wanita-wanita depan saya ni mesti ada rasa. Saya tak tahu nak cerita sebab saya lelaki. Perempuan lebih faham apa rasa dia. Yang itulah rasa dia tu. Okey? Itulah rasa dia. Jadi sebab kita kena ingat Siti Hajar ke Siti Sarah ke, mereka tetap manusia, membawa sifat kemanusiaan itu. Rasa tu masih ada. Kan perasaan tu ada, hadir dalam hati-hati mereka ini. Okey, disebabkan pengorbanan Sarah ini, maka satu malam ketika Nabi Ibrahim dan juga Sarah ni duduk di rumah, datang tetamu-tetamu yang bagi salam. Masuk je tetamu tu, Nabi Ibrahim kata, apa yang special ada kat rumah, hidangkan dekat tetamu ni. Jadi tetamu ni datang, laki-laki ni, dua laki datang kan. Jadi dihidangkan makanan. Jadi Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ni, dia tunggulah, makan. Tetamu ni tak makan. Pelik, kenapa tak makan ni? Tak sedap ke? Tak sudi ke? Rupa-rupanya laki-laki itu bukan manusia. Mereka itu adalah malaikat. Sebab kalaulah dia makan, maknanya itu mesti jiran dia. Maknanya kalau sebab malaikat dia mana ada nafsu makan. Jadi dia macam mana nak makan?